Sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat suasana yang tak boleh dibezakan hak dan batil. Ada orang iklankan umrah dalam internet, dia betul. Dan ada orang iklankan umrah di dalam internet, media sosial, dan dia palsu dan menipu. Ada yang ambil package A, dia tidak ditipu sampai ke umrah, bayar 8,000. Ada yang ambil package B, tak sampai ke umrah, ditipu 8,000. Ada yang menggunakan muka orang lain, profil orang lain, menggunakan nombor telefon orang lain melalui WhatsApp. Dia hantar mesej kepada kita, "Assalamualaikum, saya Ustaz sekian, saya perlukan duit." Dan dia scammer. Mana-mana orang di kalangan tuan-tuan, nombor tuan-tuan, dan dia sebut diri dia adalah tuan-tuan. Banyak hari ni. Subhanallah. Itu baru 2 daripada 1,000 yang kita lihat tiap-tiap hari. Sehingga manusia dah tak boleh beza yang mana satu palsu, yang mana satu benar. Yang benar menggunakan nama Allah, yang palsu juga menggunakan nama Allah. Subhanallah. Hadis inilah yang Nabi bagi tahu, dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat suasana